Perlawanan seterusnya melibatkan Pelita dan juga Tina yang mereka akan menentang pasangan daripada China iaitu Jia Yifan dan juga Zhang Zuqian hari ini di pentas semifinal Malaysia Masters 2025. Rekod sebelum ini mereka telah bertemu sebanyak 2 kali dan masing-masing telah memperoleh kemenangan satu sama dalam 2 perlawanan tersebut, dan jumlah mata yang dikumpul daripada perlawanan tersebut menyaksikan Pelita dan juga Tina mengumpul 48 mata, manakala pasangan daripada China itu mengumpul sebanyak 46 mata. Dari segi ranking pula, menyaksikan Pelita dan juga Tina berada di ranking keempat dunia, manakala pasangan daripada China itu berada di ranking ke-15 dunia, dan jauh berbeza manakala mereka pasangan baru berbanding Pelita dan juga Tina. Manakala ranking untuk HSBC Race Final World Tour yang akan berlangsung di Guangzhou pada hujung tahun ini, menyaksikan Pelita dan juga Tina berada di ranking ketiga, manakala pasangan daripada China itu merupakan pasangan yang berada di ranking pertama dunia untuk menuju ke Final World Tour. Berdasarkan career win panjang career mereka, Pelita dan juga Tina telah mengumpul sebanyak 153 kali kemenangan dan 90 kali kalah, manakala pasangan daripada China itu telah mendapat 26 kali kemenangan dan juga 7 kali kalah. Prestasi tahun ini sahaja, Pelita dan juga Tina telah menang 20 kali dan juga kalah 7 kali, manakala pasangan daripada China itu menang 22 kali dan juga kalah 5 kali, dan jelas prestasi terbaik berada di tangan pemain China berbanding Pelita dan juga Tina. Untuk prestasi 5 perlawanan terakhir yang mereka lalui sebelum ini, menyaksikan kedua-dua pasukan menang 5 perlawanan terakhir mereka di semua kejohanan yang berlangsung. Jadi kita harap Pelita dan juga Tina dapat fokus dalam perlawanan ini, seterusnya memberikan kemenangan dan hadiah untuk layak ke final yang akan berlangsung esok. Jadi untuk fans-fans Pelita dan Tina, pastikan korang like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan perlawanan semifinal Pelita dan juga Tina menentang Jia Yifan dan juga Zhang Zuqian yang akan berlangsung pada jam 5 petang waktu Malaysia. Pastikan korang like, share dan subscribe tau. Terima kasih.